Hey, what's up guys? So kita nak buat sardin tumis bersantan. First korang ambil 2 biji bawang merah, 5 cili padi, 3 lada besar yang dah potong kasar, 4 ulas bawang putih korang chop. Lepas tu kita tumis. Tumis sampai dia layu sikit. Masukkan 1 batang serai yang dah diketuk, and then tambahkan serbuk kunyit sikit. So korang buka tin sardin tu, ambil dia punya kuah sahaja, campurkan air sikit dengan setengah kotak kecil santan. Dia punya ikan letak tepi dulu. So korang masukkan seasoning, garam semua. Lepas tu korang tumis kejap sampailah dia dah betul-betul pecah minyak macam ni, baru masukkan kita punya ikan. So ikan ni nak goreng dulu pun boleh, tapi aku tak nak mercik minyak di pagi sahur ni. So kita letak ikan macam tu saja. Tumis kejap, sambung lagi, and dia masukkan cili padi untuk naikkan lagi seri dia. Itu je lah. And sedia untuk dihidang. Sangatlah sedap dia punya rasa. Nak lagi kick lagi power, perahkan sikit limau nipis biar terangkat masa makan time sahur nanti.